Gereja 10 juta setahun boleh siap. Tapi ma'had kita 3 juta ya. 3 tahun tak siap hari. Islam yang Nabi SAW bawa bukan hanya agama ibadah semata-mata, tetapi Islam satu agama dakwah. Jadi kami di Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah ditubuhkan ini bukan hanya semata-mata untuk orang dapat beribadah, tapi kita untuk nak melahirkan insan yang kelak untuk berdakwah kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sekarang saya berada di blok pendidikan 3 tingkat Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah. Alhamdulillah, subhanallah tuan-tuan, kita telah membelanjakan RM 1.5 juta. Daripada mana ni? Hasil sumbangan tuan-tuan sebelum ni. Jadi masih lagi berbaki lebih kurang 2.6 juta sahaja lagi untuk kita siapkan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kami masih lagi memerlukan support daripada tuan-tuan, sama ada dari segi duit ringgit ataupun kalau tuan-tuan tak mampu bagi duit pun, tuan-tuan tolong share video ni. Mana nak tahu, berkat tuan-tuan share video ni, orang lain tengok, depa buh RM1, tuan-tuan dapat pahala RM1 yang sama, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang ini bersama-sama dengan kami untuk kita menyebarluaskan dakwah Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridai apa yang kita lakukan, insya-Allah.